Ramai developer dan pelabur tanya saya, berbaloi ke tanah 5.6 ekar, 5.2 juta ringgit dekat Sungai Merap ni? Jawapan saya mudah. Dari sudut nisbah kos tanah kepada nilai pembangunan, ini tawaran yang sangat munasabah. Cuba kita kira secara asas. Keluasan tanah ni 243,000 kaki persegi. Maksudnya kos tanah cuma sekitar RM18 lebih sahaja untuk satu kaki persegi. Pegangan freehold, rizab Melayu, bentuk tanah segi empat sama dan zoning dah sedia untuk perumahan. Kalau korang buat sub bahagi lot banglo 4,000 kaki persegi satu lot atau bina projek rumah bertanah, nilai Gross Development Value atau GDV projek ni boleh capai berpuluh juta ringgit. Bila kos tanah rendah dan infrastruktur jalan bertar dah siap di hadapan, kos pembangunan korang dapat dijimatkan. Selepas tolak kos infra dan kelulusan, margin keuntungan sasaran sekitar 15 hingga 25% memang sangat boleh dicapai. Kunci utama tanah kampung tengah Desa Putra ni adalah pada value creation. Lokasi matang, cuma 16 minit ke Putrajaya dan ada akses terus ke KLIA. Untuk pemaju kecil, sederhana atau pihak koperasi yang nak tengok feasibility study ringkas tanah ni, saya Bishardi dari IQI Realty. Jemput hubungi saya di nombor bawah. Kita sembang lanjut dan susun masa untuk lawatan tapak.